Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Asia Tenggara merupakan antara wilayah terawal di luar dunia Arab yang menerima Islam secara aman dan berperingkat. Sejarah mencatatkan bahawa Islam tidak datang ke rantau ini melalui peperangan atau paksaan. Sebaliknya, melalui pendekatan dakwah yang penuh hikmah, akhlak dan toleransi. Hari ini kami bawakan sebuah laporan khas mengupas sejarah kedatangan Islam, pendekatan dakwah, faktor kejayaan serta cabaran dakwah Islam di Asia Tenggara yang telah membentuk identiti masyarakat Islam sehingga hari ini. Terima kasih kepada pengacara yang pertama. Seterusnya kita pergi ke poin yang seterusnya. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara bermula sekitar abad yang ke-7 Masihi, iaitu sejajar dengan perkembangan pesat perdagangan antara bangsa yang menghubungkan dunia Arab, India dan China. Dalam perdagangan maritim melalui Lautan Hindi dan Selat Melaka menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertemuan pedagang dari berbagai tamadun. Pelabuhan utama seperti Aceh, Melaka, Palembang dan Pasai menjadi tempat persinggahan pedagang Muslim dari Arab, Parsi dan India. Namun mereka bukan sekadar berdagang, mereka turut membawa bersama ajaran Islam serta penampilan akhlak yang mulia seperti kejujuran, amalah dan keadilan dalam kehidupan seharian. Sikap inilah yang menarik minat masyarakat tempatan terhadap Islam. Selain daripada perdagangan, perkahwinan antara pedagang Muslim dengan penduduk tempatan turut mempercepatkan proses Islamisasi secara semula jadi, iaitu tanpa paksaan. Baik, seterusnya kita pergi kepada peranan raja dan pemerintah. Penerimaan Islam dalam kalangan pemerintah tempatan turut memberi kesan yang besar terhadap penyebaran Islam. Pengislaman raja-raja Melayu seperti Sultan Melaka telah mempercepatkan penerimaan Islam dalam kalangan rakyat. Pada ketika itu, masyarakat sangat menghormati raja dan cenderung mengikuti pegangan agama perintah mereka. Perintah Islam bukan sahaja memeluk Islam, tetapi memainkan peranan penting dalam membina masjid, menubuhkan institusi pendidikan Islam, melaksanakan undang-undang Islam seperti Hukum Kadun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dan langkah ini telah mengukuhkan kedudukan Islam ini sebagai agama utama di Asia Tenggara. Seterusnya, pendekatan dakwah Islam. Keistimewaan dakwah Islam di Asia Tenggara terletak pada pendekatannya yang berteraskan prinsip, iaitu hikmah, akhlak mulia, toleransi, penyesuaian budaya. Pendakwah Islam tidak menggunakan kekerasan atau paksaan. Mereka mendekati masyarakat dengan lemah lembut serta menghormati adat resam tempatan. Pendekatan dakwah melalui akhlak menjadi tarikan utama. Pedagang dan pendakwah Muslim menunjukkan contoh teladan seperti jujur dalam jual beli, amanah serta menghormati masyarakat setempat. Selain itu, pendekatan tasawuf yang menekankan penyucian jiwa, zikir dan hubungan rohani dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi unsur spiritual Hindu dan Buddha. Seterusnya, peranan ulama dan institusi pendidikan. Kalian juga menunjukkan bahawa jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah memainkan peranan besar dalam mengukuhkan dakwah Islam. Ulama Nusantara yang menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah membawa pulang ilmu agama serta menumbuhkan institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. Institusi ini menjadi pusat dakwah dan pembentukan masyarakat berilmu serta berakhlak. Menurut sarjana seperti Syed Muhammad Naqid Al-Atas dan Ayu Madri Azra, Islamisasi di Asia Tenggara bukan sekadar perubahan kepercayaan, tetapi melibatkan reformasi cara berfikir, nilai kehidupan dan pandangan alam masyarakat. Macam mana kita tahu dakwah Islam ini banyak memberikan kesan kepada kita?
dalam masyarakat Asia Tenggara, iaitu dari pelbagai sudut. Kalau boleh kita tengok daripada sudut yang pertama, iaitu kesan sosial, di mana kesan sosial ini dapat membentuk masyarakat berakhlak, berdisiplin dan menitik beratkan persaudaraan umat. Dan seterusnya kita pergi kepada kesan politik dan pentadbiran, di mana kita dapat tahu kalau kesan politik dan pentadbiran ini memperkenalkan sistem pemerintahan berteraskan keadilan dan amanah. Dan kesan yang seterusnya ialah kesan pendidikan, iaitu dapat melahirkan generasi yang berilmu, iaitu melalui sistem pondok, pesantren ataupun pondok. Dan seterusnya ialah dari segi kesan budaya, di mana tulisan Jawi, seni bina masjid dan kesusadaraan Islam menjadi warisan penting untuk rantau pada masa zaman dulu. Pendapatan kerja lapangan. Kerja ini turut menyebarkan sedikit dalam kalangan mahasiswa. Di sebelah saya, antara dapatan penting kerja, 96.4% responden setuju bahawa dakwah Islam di Asia Tenggara sejak abad pertama Hijrah. Yang kedua, 98.2% terus setuju peranan bulan Arab sangat penting. Yang ketiga, 96.3% memahami bahawa penyebaran Islam berlaku secara damai. Dan 100% responden setuju metode dakwah Asia sesuai dicontohi negara. Ini membuktikan kesedaran generasi muda terhadap sejarah dakwah Islam semakin meningkat. Mengikut hasil kajian kami, dakwah Islam pada hari ini turut berdepan dengan pelbagai cabaran, antaranya ialah pengaruh liberalisme dan sekularisme. Yang kedua ialah media sosial ini sebagai ancaman mesej dakwah. Dan yang ketiga ialah kurangnya minat belia terhadap dakwah tradisional. Dan yang keempat iaitu globalisasi yang mengubah cara masyarakat memahami Islam. Jadi menurut hasil kajian kami, sebanyak 100% responden kami ini mengatakan bahawa pendakwah Islam kini berdepan dengan cabaran ideologi liberal dan sekularisme. Seterusnya kita pergi cadangan dan harapan. Antara cadangan yang dikemukakan dalam kajian ini ialah yang pertama, mengukuhkan jaringan dakwah serantau. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan media digital. Yang ketiga, pendekatan dakwah lebih mesra belia. Yang keempat, melatih memimpin dakwah serantau. Dan yang terakhir, memperkenalkan tokoh dakwah Asia tingkat antarabangsa. Sebanyak 98.1% responden menyatakan hasrat untuk terlibat dalam usaha dakwah suatu hari nanti. Sebagai penutup, sejarah membuktikan bahawa dakwah Islam ini berjaya kerana pendekatan yang damai, berakhlak dan berhikmah. Jadi pada pendapat saya lah, pengalaman kami ini wajar dijadikan sebagai panduan dalam memperkasakan dakwah Islam dalam era moden ini agar terus melahirkan masyarakat yang berilmu dan berakhlak yang seimbang. Sekian daripada laporan khas kami mengenai pengembangan dakwah Islam di Asia Tenggara. Semoga lagi kita berjumpa di TV Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.